Kuasa Elemental. Masa untuk menjadi adiwira dengan Boba Boy Watch. Dengan 7 kuasa di tangan, anda juga boleh menjadi adiwira Elemental. Boba Boy Blaze. Lindungi galaksi dari alien jahat dengan Boba Boy Watch. Dapatkan Boba Boy Watch di pasaran sekarang. Kuasa di tanganmu. Assalamualaikum guys. Kita kembali lagi di Haziq Channel. So untuk video ni kita akan buat, sorry lama sangat saya tak buat video sebab saya tengah tunggu nak channel saya monetize. Okay, saya pun lama sangat nak buat video. Tak tahu nak cakap kenapa dah, tapi saya pandai cakap sikit-sikit nak dalam video ni. Okay, so kita akan buat video unboxing lagi lah. So inilah barang dari apa ni yang saya beli kat Shopee tadi pula mari dulu lah. Saya beli kat Shopee. Ini adalah barang jam Boba. Okay, so siapa yang familiar dengan Boba tu adalah cerita animasi tempatan dari Malaysia, iaitu cerita dari Alimonster Studio. Okay, so saya tahu nak terangkan dia dah. Saya terang gitu je lah dalam video ni pun. Okay, so kita akan buat video sekarang. Okay guys, so ini dia. Kita akan unboxing dan review jam Boba ataupun Boba Watch. Okay, semangat kita di sini, berjuang beraksi, our hero kembali. okay, so sebelum kita start video ni, jangan lupa bagi like, share dengan subscribe. Okay, so kita akan buat video ni sekarang. Okay, jom. Okay guys, so kita akan buat video unboxing dulu. Learning with Billy, learning is so fun. We like to spell and we love to hum. Learning with Tiba. Tadi dia jatuh kamera tadi, so ya, saya akan buat semula. Okay guys, so kita akan buat unboxing dan review sekarang, iaitu jam Boba Watch. Okay, so kat sini ada tulis sini ya. Ini untuk unboxing kalau korang akan ke untuk pasal item. Tak tahu lah. Tak tahu nak cakap kenapa dah, ingat dah nak cakap dengan dia. Oh my god! Wow! Saya ambil gunting dulu, nanti saya akan unboxing ni dan review. Okay, A few inches later. okay, jom kita buka. Nanti korang boleh tengok lah dekat community post yang saya post nanti dekat YouTube channel saya. Ke tadi lah. Tadi saya post ni pasal berapa saya lama tak ada video. A few moments later. Payuh sikit nak buka ni. Ini bukan sponsor ataupun apa ni Monster beli, sebab
Sen kau tak tahu kan cakap nanya lah. Okay, so kat sini ada punya receipt ya, set lonjok. Kita buka benda ni dulu. Okay. Oh, wajah terblok dah. So ya guys, kita akan buat semula. So ini dia guys, Jumbo Boy watch, okay, ataupun Jumbo Boy. So kenapa kat sini tulis Boy Boy Galaxy? Sebab ni macam produk Boy Boy lah. Ini yang produk yang pertama untuk barang elektronik Boy Boy. Okay, so kita akan boxing ni sekarang juga. Oh, okay, ni punya design kotak je. Okay, untuk kita buka sekarang juga. Nanti saya akan review semua ni, buka semua kotak ni. Lama dah ada Oido sebab tahu cakap mana. Sorry lah kalau saya kasar sangat buka benda ni. Okay, saya ni beli kat mana? Beli kat Master Official Store rasa saya. Okay guys, so ini dia. Kita akan ni dulu. Ni okay. Okay, so guys, so ini dia Jumbo Boy kuasa Elemental. Okay, so kita akan review sekarang juga lah. Sebab ni bukan jam macam real lah, macam kuasa dekat lelaki tu Boy Boy tu. Dia macam bukan logik pun, cerita macam in real life. Ni punya cerita je, bukan ada kuasa pun. Okay, jom kita review sekarang juga. So saya nak beritahu sebelum kita mulakan video ni, ni macam accurate lah cerita kartun Boy Boy lah, animasi Boy Boy. Aduh. Kau ni bola kosak Dudu. Dudu? Nama aku Ajak Bola. Apa kau nak dengan aku? Cakap. Loh, aku nak bagi kau kuasa lah. Hah? Kuasa? Ya, kuasa. Bos, satu gelombang tenaga yang kuat telah dikesan. Itu mesti dari bola kuasa. Cari lokasinya. Wah, apa ni? Itulah power bank kuasa. Oh, kenapa kau bagi aku? Kan kau yang cakap aku. Tak apa, Dik. Abang akan tolong ambil bola tu. Tak nak abang ni. Nak abang Boy. Kuasa Elemental. Boy Party. Gerakan gila. Tunggu bola. Makanlah Boy. Kuali dah masak tu. Tak apalah. Aku tak lapar. Ha, kalau kau tak nak, aku makan sikit Aku tahu kau risau hilang kawanan lagi kan? Ya. Komander suruh kita pergi cari jejak Panglima Pairapi sebab aku kena dapatkan kuasa Nova. Tapi... Okay, so kita akan review sekarang juga. Okay, so kita akan start yang ni angkatnya dulu lah. Ni so kat sini ada monster play, 7 elemental kuasa, Boy Boy, lampu dan bunyi suara lah. Ni punya stiker untuk license untuk produk ni, produk original Monster Play yang tadi saya cakap kat sini tadi. So kat sini ada nama tajuk mainan ni lah, Boy Boy Watch, okay, ataupun Jumbo Boy. Ni ada lampu dan bunyi suara. So belah kanan ni yang ada tunjuk Boy Boy Watch juga. Ni apa ni, Gobo Boy Boy ilustrasi. Ni scan to here's to watch, okay, salah sorry ya. Ni kau boleh scan. Kalau korang nak scan sangat, scan lah.
Ni untuk Bobo Watch. Apa lagi? Ni untuk cara-cara nak main jamnya. Ni macam lebih kurang macam jam benteng lah, lebih kurang yang Alien Force tu, jam benteng generasi yang kedua lah. Ni untuk cara nak mainnya. Ni untuk ni. Okay. Ni untuk battery dia ada include dolar ni. Jangan risau guys, sebab battery ni ada dolar ni. Ok, so kita akan tengok punya belakang dahulu. So kat sini ada Bobo Watch, jadilah hero. No, we're not. It's hero time. Ni cerita pasal Bobo ni, yang macam mana dia dapat kuasa ni. Ni punya produce by Anmostar. So dah ini ingat aku buat ni produk buatan Malaysia. Nama pun dari kata Malaysia kan. Ni produk masing Malaysia. Ni Monster.com, Monster Play. So we nampak mula Monster.com, Monster Play 0 hingga berapa ni? 3 tahun ke bawah. Ni made in China, gambar made in Malaysia. So ya, ni Choking Hazard, tidak sesuai untuk umur 3 tahun, 4 tahun ke bawah. Saya ingat nak tunjuk yang ni untuk mainan 4 tahun ke atas. Ok, so saya akan buat bentar dulu. Saya akan buat apa ni, apa ni panggil, thumbnail. Saya nak akan buat thumbnail dulu kejap. Ok, screenshot dulu. Saya nak thumbnail dulu kejap. Ok, so kita akan buka lah. Saya nak beritahu sebelum kita buka benda ni, ada seletik kat sini. Sini ada kok. Kat belakang ni tak tahu lah. So inilah barang pertama saya yang saya beli, jam mainan. Benarnya saya nak beli jam benteng tapi mahal tak? Tak ada duit nak beli jam benteng, mahal tak? Mainan jam benteng memang mahal. Mainan luar negara kan. Nak ukur gana ni, tak reti lah. Kalau kau tak sakau, Allah salah. Kan nak buka kan. Sekejap guys. Sorry lah guys, tadi ada masalah teknikal tadi, sebab tadi jatuh telefon lah. Batang ambil ni lah, ni Isa ni payah nak buka kan. Tengok ada kesang ni. Buruk dah jadi kotak ni. Sayang kotak ni. Buka je lah kotak ni pun. Okay, so hak boleh nampak ni kat video ni. Boleh nak tu lah bawah set, payah set. Okay, kita akan buka jam ni. Ada seletik lagi lah. Sorry lah, kamera tak fokus. Ini payah sikit buka benda ni. Oh, koyuk lagi. Salah. Dah reti sangat buka kotak ni, sebab first time beli benda ni. Oh, dia ada menu guys. So kalau korang beli yang jam Bobo Watch ni yang sekarang ni, dia bagi menu guys. Dulu saya tengok kat video lain kat YouTube, tak ada menu pun tunjuk. Ada ke seorang dua orang gitu lah video orang boxing jam Bobo lah. Ok, so ni ada guys Bobo Watch, Bobo jam Bobo. Ni lebih kurang macam jam benteng lah. Dia boleh pusing daya macam cerita Bobo lah. Dan cerita benteng lah sama. Mungkin cerita Bobo ni inspirasi dari cerita benteng kot. Ok, so ni lah menunya. Kau boleh tengok cara nak mainkannya. Bagus lah je sebab dia bagi menu lah. Ni ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Ok, oh salah lagi, macam lah. Ok, so kita akan tubik kotak ni dulu. Punya plastik kotak ni. Ni guys, kalau korang nak puas hati sangat, tengok ni.
Ni jam bobo. So harap next upload jam bobo yang akan buat jam yang season 1 tu dengan season 3 tengah bobo galaxy musim 1 je buat jam tu lah. Lepas tu dengan kawan-kawan juga ada jam kuasa je. Harap you buat macam tu lah. Itu cadangan je. Okay, so kita akan buka lah macam ni. Okay guys, so ni ada yang Bobo Watch. So sebelum kita buka benda ni, saya nak beritahu ni boleh pusing jalannya macam jam benteng Omnitrix. Okay, sedap selalu kita ni ada strap kat belakang ya. Ni sorry kalau video ni panjang sangat sebab saya tegang macam-macam dalam video ni. Okay, so kita buka strapnya. Tak tahu lah tangan saya muat ke dot lah ni. Kita tengok je lah nanti. Okay, sorry kalau bergetar sangat tangan ni panas. Okay, so jam bobo. So mungkin dia akan buat limited edition punya jam je. Ni kena buka benda ni. Ni punya bateri simpan untuk bateri ni. Okay, so kita akan masuk ni dulu. Ni ingat tunjuk benda ni. Sini ada punya strap je iaitu logo Bobo. Okay, sorry bergetar sangat lah ni. Ni kalau korang dah puas hati, kau main fokus lah. Fokus tak kamera ni. Ni Bobo. Okay, strap dia kecil lah sebab ni untuk budak-budak biasanya. Okay, so kita test dulu jam ni molek kedap. Harap berfungsi dengan baik lah jam ni. Kenapa dia letak macam stopper untuk jam ni? Dapat ni first time dia buat jam ni, maafkan je lah. Okay, so kita akan tekan apa saat? 3 saat dia. Kita tekan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan je guys. Okay guys, so jam ni berfungsi dengan baik guys. Okay, so kita akan pilih elemental yang kita nak dulu. Okay, bawa button, bawa blaze, bawa angin, kita fan, alimita, bawa ice, bawa solar, kembali ke bawa gempa. Okay, so kalau korang nak main ni macam ni, kau mula kau kena tekan lama. Lepas tu kau kena pusing macam ni. Okay, saya pilih yang ni dulu lah. Oh, tu bawa gempa guys. Next pula tanya pula. Next. Okay, ni pula. Ni pula. Ni pula. Ni lah. Okay, mantap goncangnya. Dia tahan kok. Okay, kalau nak tutup kau kena tekan lama macam ni. Macam tu lah. Okay, so bila untuk logo kaltak saya kali ni ada di channel logo. Saya nak pakai kat jam saya ni muat kedap. Kita tengok dulu jam muat kedap tentang saya ni. Fire bakar. Sekejap guys. So kalau kau nak bakar tu jangan terlalu longgar ataupun terlalu ketat sangat. So kalau kau longgar sangat tu benda ni payah bakar tu. Payah sikit bakar macam ni. Kalau orang gemuk tu payah sikit bakar macam ni. Dan gemuk lah oversize tu. Sekejap guys. Okay, jam bobo sudah masuk ke tangan saya. So
kita akan buat aksi dulu. It's showtime. Okay, pilih elemental dulu. Okay, Mana Boboiboy? Sini! Boboiboy! Kuasa elemental. Boboiboy please! Uyo, jam baru. Pinjam boleh? Nak pinjam? Ambillah! okay. So sampai saja untuk video kali ni. So jangan lupa untuk like, share dengan subscribe ya. So siapa yang suka video ni, saya akan buat video lain pula. Video macam video lepas unboxing lagi. Saya nak buat video lah pula, unboxing Jang Yokai pula. Kalau saya ada duit banyak lagi, saya akan buat video Jaman Time pula. Kita datang nanti tengok dulu. Okay, so itu je lah video kali ni. Bye. Assalamualaikum.